Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tepat jam 10 berita dunia kita mulakan dengan perkembangan berikut. Tentera Israel masih enggan berundur dari selatan Lebanon sekaligus menghalang tentera negara itu mengambil alih kawalan penuh ke atas dua zon perintis yang dipersetujui. Baik, sekian Dunia 10 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Lapan terkorban tragedi tembakan rambang di sekolah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Angka korban insiden tembakan di sekolah dekat Nonthaburi, Thailand meningkat kepada 8 orang. Pihak berkuasa memaklumkan seorang pelajar 14 tahun dipercayai melepaskan tembakan di tingkat 6 bangunan sekolah. Perancis bakal mewujudkan Rizab Alam Semula Jadi bawah tanah terbesar negara itu seawal 2027. Inisiatif bagi melindungi 30 gua di wilayah Ariège berhampiran banjaran Pyrenees. Visual itu mengakhiri Dunia 10 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.